Assalamualaikum bang. Saya nak beli rumah ni, tapi gaji saya 1,200 je. 1,200 awak nak tengok rumah ni? Kau tengok ni parking dia. Besar. Berapa kereta boleh masuk? 2 biji kereta lah. Kau ada berapa kereta? 2 biji. Saya ada 3, mana cukup ni? Alamak. Kecil. Satu parking luar lah. Kau tengok luar tu. Boleh parking lagi. Luas jalan dia. Okey baik. Kau ni gaji 1,200 nak tengok rumah. Ingat gaji 1,200 tak mampu ke? Kau tengok ruang tamu dia. Besar tak ruang tamu dia? Macam kecil je. Ini kau boleh letak TV 70 inci tau. Kau ada TV berapa inci? 50 inci. 50 inci muat. Kau tengok ruang tamu dia bentuk L. Sini boleh letak apa? Sini kau letak lah meja makan. Kau dah ada anak belum? Belum. Kau dah kahwin belum? Belum. Aduh, 1,200 cari rumah belum kahwin. Ni kau tengok ni. Ni bilik ketiga. Kau boleh buat store sebab kau tak ada anak. Kau buat store, jangan mau bilik anak lu. Berapa besar ni? Ini 10x10. Ni bilik sebelah. Ini bilik kedua. Bilik kedua ni pun sesuai buat store. Aku rasa sebab kau bujang memang banyak barang kau tak pakai, kau letak dalam ni. Saiz pun 10x10, besar. Kalau kau dah nak, kau buat kat sini. Ini kau tengok toilet ni. Macam kecil je. Besar ke badan kau? Kau nak berapa ramai masuk dalam ni? Ni kan bilik tidur. Ni kau tengok ni, ni master bedroom. Siap toilet. Ini 10x12. Kau tahu tak kenapa master bedroom dia buat dekat dengan kitchen? Besok kalau kau dah kahwin, kau dah ada anak kecil bini kau tengah masak, tiba-tiba anak nangis. Dekat tak? Itu dia punya pemaju otak, pandai. Dia mudahkan urusan bini kau. Bukan kau. Mesti kau tanya kan belakang ni nak buat apa? Buat laundry lah, basuh baju. Kau basuh baju sini, kau pasang letak mesin basuh ketul kat sini, kau basuh baju kat sini. Sidai kat luar. Harga rumah ni bermula daripada 300 lebih. Boleh tu, gaji saya 1,200. Gaji minimum 2,700. Kau 1,200, kau kena kerja rajin sikit baru kau dapat beli rumah ni. Faham? Jumpa lagi. Okey, tak okey.